Untuk Microsoft Copilot di WhatsApp, ini bagus untuk mereka yang bekerja di pejabat. AI untuk kerja pejabat, untuk buat laporan, penulisan profesional dan mendapatkan idea yang bijak dan bernas. Cara guna, anda boleh buat 3 pilihan. Pilih satu sama ada anda nak guna link terus, iaitu dengan pergi ke https://wa.me/1877224142. Atau pilihan yang kedua, simpan dan save nombor ini dalam telefon anda dengan nama Copilot AI. Nombor tadilah +1 877224142. Dan kemudian cari nama Copilot AI dalam WhatsApp. Atau pilihan yang ketiga, anda boleh imbas saja kod QR yang disediakan dalam video ini dan scan atau imbas kod tersebut dan terus ke chat Copilot AI. Selamat mencuba.